Assalamualaikum. Sekarang kita nak memasuki lebuh raya baru EKBE ataupun S Kelang Valley Express. Hulu Langat, Ampang. Mana satu ni? Ikut Ampang lah. Ampang. Pergi ke Kuantan. Tak tulis Kuantan. Ditutup pula. Kenapa? Betul ke tak betul ni? Ini first time kita lalu kat sini. Lalu kat highway baru. Berbukit-bukit. Berbukit-bukit dan berhutan lah. Untuk parking motor ataupun tempat motor berteduh. Cantik lah. Cantik jalan ni, macam karak highway lebih kurang. Sebab berbukit dan berhutan. Tengok jambatan ni, macam karak. Cara ni dari Sungai Long ke Gombak. Ke Gombak. Persimpangan Ampang 14 kilo. Di belah kanan ni semua hutan, tak ada rumah. Ada apa ni, batu-batu ni, sebelah batu ni hutan. Paling tepi sekali di kawasan Lembah Kelang ni. Dekat dengan apa, depan tu Desa Budiman Oh, jambatan ni. Lebuh Raya ni baru buka ni. Lebih kurang sebulan lah. Lebih kurang sebulan yang lepas. Saya ingat tadi nak bawa motosikal. Saya punya Kawasaki Z9, tapi hujan hujan. Nak keluar je, nak ambil motor kat luar tu terus hujan. Jadi tak jadi. Masuk balik buka baju, jaket, seluar, tukar seluar baju lain. Saya bukan tak boleh bawa dalam hujan, tapi helmet tu tak ada wiper. Kalau kereta ni hujan dia ada wiper. Boleh je kena hujan, tapi helmet tak ada wiper. Jadi pemandangan kita terhad. Bila pemandangan terhad, jadi kita tak boleh membawa dengan sempurna. Akan berlaku masalah nanti. Ini Plaza Tol Sungai Long. Plaza Tol Sungai Long. Kenapa ni tak jalan?
batu 11 keras ataupun Hulu Langat. Boleh apa, layan corner sana, layan corner ke Negeri Sembilan ataupun Kuala Kelawang kalau belah kiri ni. Kalau nak ride, naik motor, nak layan corner, boleh ikut sini belah kiri. Senang lah kalau macam ni. Senang. Bawah ni ada rumah orang ni, ada rumah teres, ada apa ni, rumah flat. Hujan, nasib baiklah bawa kereta. Hujan sepanjang jalan. Ampang Hulu Langat. Kita pergi Ampang. Ampang tu nanti mana agaknya? Tak pernah lalu kan. Tapi kalau ikut GPS lepas ke Temeloh, kita tengoklah nanti macam mana keadaannya. Tak ada masalah. Lebuh Raya ni ambil masa lama. Sebelum PKP dah buat, tapi baru tahun ni siap. Ada masalah apa ni, pengambilan tanah, masalah pencemaran ataupun alam sekitar, kena denda menyebabkan air sungai Ampang yang dekat Bukit Belacan tu, Taman Rimba Bukit Belacan tu, air dia jadi tercemar ataupun jadi keruh sangat. Jadi dia orang kena saman pihak Lebuh Raya ni, dia punya pemaju ataupun toke dia. Lebih kurang 200,000 tak silap. Hutan. Seronok tengok hutan Seronok tengok hutan. Ada kabus. Air terjun Sungai Gabai. Simpang tu, simpang dia. Nak pergi air terjun, nak pergi air terjun Sungai Gabai tu jauh lagi. Saya ada pergi tu Sungai Gabai. Nampak tu, masuk Pekan Batu Sembilan. Lepas tu baru air terjun Sungai Gabai. Kabus kuat, tebal kabus. EKVE Es Klang Valley Express. Maknanya Lebuh Raya, Lembah Kelang, Timur. Lebuh Raya, Lembah Kerang Timur. Memang ke timur lah ni. Ini ke timur ni sebab dia akan apa ni, keluar ke Kuantan ataupun ke Gombak, ke Ampang lah. Ampang, Gombak, Kuantan. Ampang tu pun dah kira dekat dengan Gombak. Dah kira belah hulu Ampang tu dah kira berhutan dekat dah dengan Banjaran Titiwangsa. Kira sebelah timur lah. Sebelah timur. Nampak jembatan dia ada penghadang sebab bawah ada rumah. Hujan berterusan. Alhamdulillah. Dah lama panas. Cuma saya nak bawa motor. Hari ni saya batalkan lah bawa motor. Saya
bawa kereta, lebih selesa, lebih selamat. Kereta ada wiper kereta ada wiper. Motor boleh bawa tapi wiper tak ada, nak kena pakai tangan. Lepas tu tangan pun jadi basah, sarung tangan. Mana nak lap wiper tu, sama je, lebih kurang je. Bila kita bawa laju, tambahlah dia banyak air ataupun tambahlah dia basah tambah basah, susah nak tengok pemandangan kat depan. Bahaya sangat-sangat. Bahaya. Ada nanti suatu hari ada helmet yang apa, yang ada wiper lah. Suatu hari nanti helmet ada wiper. Boleh buat tu, senang je. Letak wiper, letak motor, pakai bateri yang boleh charge. Lepas tu bila hujan dia on kan lah, ataupun automatic on pun boleh kalau nak buat. On kan slow, medium dengan high speed, boleh je. Kalau buat mesti ada orang nak beli. Terutama untuk kegunaan di musim hujan bagi negara-negara macam Asia Tenggara ni, ada musim-musim hujan. Musim Tengkujuh ada bagus lah, ada tempat apa ni, tempat berteduh. Hutan lebat lah sini. Memang hutan asli ni. Hutan saya saja tengok kat peta tu, hutan gelap hutannya. Hijau gelap. Bagus lah. Itu yang ambil masa lama nak buat highway ni sebab masalah pencemaran, masalah alam sekitar. Tapi bila dah siap, memang macam sebiji macam karak lah kiri kanan hutan. Dia punya jalan pun macam karak, signboard pun lebih kurang karak, tak banyak beza. Orang ingat kat sini karak ni. Kalau tak ada signboard, orang ingat kat karak. Alah, tak siap lagi yang depan ni rupanya. Sampai Pandan Indah aja. Ataupun sampai sini, ingat tak? Oh, tak lepas. Banyak lagi kita tak siap. Pasir pun ada depan tu. Bila nak siap ni Ayo.
kad pula. Kad tu tadi guna untuk apa? Untuk touch and go. Ada juga tu motor ride. Kemana kat ni? Hujan ni. Ada motor nampak. Dia dah pakai baju hujan. Tadi dia berhenti pakai baju hujan. Sampai pada Indah. Atas tu dekat mana ni agaknya? Taman Sriwatan. Oh, Taman Sriwatan.